Boleh sikit Abang Mehdi. Aduh. Oh, kaki dia memang tahniah untuk Abang Mehdi yang dapat nombor 1. Ini bukan senang dapat nombor 1 tahu. Ini Masya Allah memang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni polis kita yang Masya Allah. Memang saya memang seronok. Ini happy bila Abang Mehdi dapat nombor 1. Sahabat ni bukan senang wallah. Ni banyak duit, minta maaf, banyak duit. Betul. Oh, banyak isteri sabar. Betul? Betul. Masak apa, lepas tu marah orang, betul? Allah Akbar. Dapat ni, yang ini bukan senang. Dapat nombor 1, Mr. Malaysia. Heavyweight Malaysia. Masya Allah. Berapa berat berapa? 90 kilo ke atas. Alhamdulillah. Macam mana? Boleh cerita sikit Abang Mehdi? Alhamdulillah saya ada rezeki, alhamdulillah dapat nombor rezeki. 1 dalam kategori heavyweight iaitu 90 kg ke atas. Masya Allah, Masya Allah. Di Kuantan Pahang 27 dan 28 hari bulan itu. Alhamdulillah. 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 Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Habib Muhammad sebab telah sponsor saya. Sedikit sebanyak untuk preparation saya ke Mr. Malaysia. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Ini yang orang usaha memang dapat. Masya Allah. Masya Allah. Terbaik Abang Mehdi. Tahniah insya-Allah. Guys, saya nak beritahu saya pun salah seorang pengguna barang-barang Habib Muhammad. Itu salam. Betul. Kalau anda berminat, anda boleh datang ke kedai pelbagai makanan Arab. Ke sini kita boleh deal harga dengan bos dia. Mesti insya-Allah. Masuk kedai Habib Lapa keluar Kinian. Betul. Ini wajib. Ya. Terbaik sahabat kita. Tahniah untuk Abang Mehdi. Wassalamualaikum fi amanillah. Ya salam.